Kerajaan Melayu Melaka pernah berdiri sebagai sebuah kota yang dianggapkan mustahil untuk ditawan. Tapi sayangnya, jatuh di tangan Portugis. Kerajaan Johor Riau pernah dijadikan kerajaan termaju pada zamannya akibat pemerintahnya yang gagah lagi berintelektual. Namun, pada tanggal 1824, kerajaan Johor Riau tumpas dengan British akibat perjanjian British Belanda. Hadirin yang saya hormati, jika sebuah kota yang begitu utuh mampu ditawan kerana bersatunya hati dan fikiran, maka sudah tentulah sebuah bangsa yang teguh jika rakyatnya bersatu padu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sekalung apresiasi buatan pengurusi majlis yang berintelektual, barisan hakim yang lagi arif, lagi bijaksana, dif-dif terhormat, guru-guru serta saudara dan saudari sekalian. Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini bukanlah untuk membual kosong dan bukanlah untuk membazirkan masa anda, tetapi untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Bersama Membina Negara Bangsa. Hadirin sekalian, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Pepatah ini jelas menggambarkan bahawa perpaduan ialah nadi pada sebuah kelangsungan negara. Malaysia yang saya ingin rakyat ini beri teguh akibat kesatuan rakyat yang berbelang kaum, agama dan budaya. Hadirin sekalian, pendapat perdana saya yang pertama berkaitan dengan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Agama merupakan tunjang pada pembentukan sahsiah dan akhlak manusia. Tidak kira apa jua pegangan, setiap agama mengajar umatnya untuk sentiasa berlaku adil, menjauhi pemusuhan serta menghormati orang lain. Tetapi jika setiap rakyat betul-betul menghayati prinsip kepercayaan kepada Tuhan, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam tindakan serta tutur kata mereka. Bak kata cendekiawan, ilmu tanpa agama ibaratkan kapal tanpa nakoda, agama tanpa ilmu ibaratkan lampu tanpa cahaya. Hadirin sekalian, pendapat perdana saya yang kedua berkaitan dengan prinsip keluhuran perlembagaan. Peristiwa 13 Mei 1969 menunjukkan bahawa kegagalan menghormati hak dan sensitiviti kaum akan mencetuskan pada perpecahan antara kaum. Oleh itu, setiap rakyat haruslah memahami serta mematuhi perpaduan demi mempertahankan keamanan masyarakat majmuk. Bak kata pepatah, bulan air kerana pembentung, bulan manusia kerana muafakat. Tragedi 13 Mei menjadi pengajaran penting pada seluruh rakyat Malaysia. Setiap rakyat perlulah memahami bahawasanya perlembagaan bukanlah semata-mata untuk kita mematuhi ataupun memahami, tetapi untuk kita menjaga kestabilan negara dan keamanannya. Oleh itu, sebagai pewaris negara, kita haruslah memahami sejarah serta mematuhi kontrak sosial. Hadirin sekalian, pendapat perdana saya yang ketiga yang menjadi pelengkap pada pembentukan sahsiah dan akhlak manusia serta sebuah negara bangsa, iaitu kesopanan serta kesusilaan. Orang Melayu sejak dahulu kala sudah terkenal dengan adat dan budi bahasa mereka. Pepatah ada mengatakan, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Malangnya hari demi hari, adab dan adat tersebut semakin terhakis di media sosial. Kita sering lihat ramai yang berani menghina, menipu serta mengeluarkan kata-kata kesat kerana hanya berbeza pendapat. Budaya ini amat berbahaya kerana ia boleh mencetuskan kepada perpecahan dan konflik antara masyarakat. Hadirin sekalian, pembinaan negara bukanlah tugas kerajaan semata-mata, tetapi yang merupakan tugas
tugas kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita perlulah menjadikan Januari 13 Mei sebagai pengajaran, bukanlah untuk membangkitkan pemusuhan, tetapi untuk mengingatkan kita bahawa perpaduan adalah aset paling penting yang kita ada. Hadirin sekalian, saya mengakhiri pidato ini dengan kata-kata yang cukup bernas serta bermakna. Dengan menghayati prinsip kepercayaan kepada Tuhan, kita membina masyarakat yang berakhlak mulia. Dengan menghormati keluhuran perlembagaan, kita dapat menjaga kestabilan negara dan keamanannya. Dan dengan mengamalkan kesopanan serta kesusilaan, kita dapat mengukuhkan perpaduan antara masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya. Bersama kita sederap melangkah demi merealisasikan sebuah impian Malaysia yang aman, makmur dan bersatu. Bersama kita membina negara bangsa, bersama kita mempertahankan perpaduan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.